Ada sebuah gudang kosong lah, berkeluar gudang asalnya badminton ya, gudang badminton lah kalau kira, tapi untuk disewakan. Okey, berkeluasan dalam 40 kali 40, 1600 kot, 4 kali 4 dalam layar 1400. Okey, jarak dengan jalan besar dalam tak sampai 100 meter lah, 80 meter tu jalan besar, tu jalan utama lah. Okey, tengok ada kereta lalu tu kan, nampak. Okey, jalan dia straight, jalan tu. Okey, jalan tu straight terus ke gudang. Okey, gudang setakat ni tak ada pintu besar, kerana pintu besar dia dah ditutup. So yang ni boleh buat pintu besar lah, boleh buka pintu besar dalam 20 kaki. Okey, boleh buat shuttle lah. Okey, so sekarang ni buat masa ni dia stor simpanan lah, boleh buat stor simpanan. Sekarang ni dia buat badminton lah. Okey, kita tengok belah dalam. Okey, kita masuk belah dalam. Alright, belah dalam. Okey, kita tengok ada orang sedang main badminton. Okey, 40 kali 40, 40 kiri, 40 kanan. Okey, tinggi saya rasa dalam 18 kaki atau 20 kaki. Okay, tapi tengah tu rasanya 30 kaki. Okey. Okey. Alright, ada pintu satu, pintu kecil satu, pintu sana satu, pintu sini satu. Okey, cuma yang ni boleh buka lah untuk buat shuttle. Okey. Tiada tandas, tiada tandas, kena buat sendirilah. Okey, kat luar boleh buat. Okey. Harga yang diminta sangat berpatutan. Lokasi di Bunuhan tempat. Alright. Okey. Terima kasih.